Kita semua ada akaun-akaun media sosial. Untuk makluman semua, saya telah bertemu dengan pihak Meta, pihak TikTok, semua platform-platform media sosial. Malah minggu depan, MCMC akan turun ke Singapura, bertemu dengan semua platform media sosial untuk memberi satu penegasan. Disebabkan MCMC telah membazir jumlah masa yang terlalu lama, membuat laporan kepada platform-platform untuk menurunkan kandungan yang melanggar undang-undang dalam negara kita. Saya bagi contoh, untuk menurunkan satu platform scam atau satu posting scam ataupun satu posting mengenai judi online dalam Facebook, MCMC memerlukan 30 ke 45 minit mengisi pelbagai borang dan menghantar kepada pihak Facebook sebelum ia akan dipertimbang untuk diturunkan. Perkiraan kita dalam tempoh 9 bulan pertama tahun ini, MCMC telah membazir in terms of man hours the equivalent of 1 tahun bekerja 1 bulan. 1 tahun bekerja setiap bulan untuk menurunkan lebih daripada 150,000 kandungan yang hanya bersifat scam dan judi dalam talian. Belum lagi isu 3R, berita palsu dan sebagainya. Dalam platform Facebook sahaja. Jadi kita akan ke arah memastikan akaun-akaun media sosial dalam negara kita melakukan eKYC menggunakan sama ada MyCard, pasport atau My Digital ID. Apakah niat kita? Adakah untuk mengekang hak rakyat untuk bersuara? Tidak. Adakah ia untuk menjejaskan privasi rakyat? Tidak. Tapi realitinya jumlah yang kita hilang daripada jenayah yang berlaku dalam platform-platform ini, di mana penjenayah berselindung di sebalik fake account, jumlahnya terlalu besar. Dan sudah pasti di kalangan pejabat awam ramai, termasuk dari kalangan yang telah pencen, yang menjadi mangsa kepada posting-posting palsu yang minta mereka untuk buat pelaburan yang tidak wujud, membeli produk-produk yang tidak wujud, membeli kereta yang tidak wujud, berkahwin dengan orang yang tidak wujud. Jadi pesanan saya kepada semua pejabat awam ialah insya-Allah pihak Kementerian Komunikasi dan MCMC akan mengambil beberapa tindakan. Tapi masa yang sama, kita sebagai pejabat awam juga perlu sentiasa menjaga ketertiban sewaktu kita menggunakan media sosial. Boleh, tak menjadi masalah untuk kita bercakap. Ya? Tapi sekiranya Tan Sri KPPA minta MCMC mengenal pasti mana-mana pejabat awam yang mungkin mengeluarkan konten, posting dan sebagainya, kita ada kemampuan itu. Bukan saya nak takutkan, tapi ada kemampuan itu. Dan kita dah tengok bagaimana ada beberapa pejabat awam, sama ada mereka guru ataupun anggota tentera, malah juga mereka yang bersama pasukan polis diraja Malaysia yang telah dikesan sebelum ini kadang-kadang membuat kenyataan, komen dalam media sosial yang bersifat 3R. Ini melanggar disiplin, maka kita sentiasa perlu berhati-hati. Ini sedikit pesanan khidmat masyarakat yang ingin saya sampaikan.